Sempena hari Jumaat dan sambut 6 Rejab, Datuk Fiz Fairuz tergerak hati nak buat sabil, iaitu sedekah makanan sebanyak 250 bungkus kepada orang miskin di Mekah. Kita nak pergi buat apa? Sabil. Sabil dekat area-area dekat Clock Tower ni. Tengoklah macam mana apa yang ada. Kita tengok apa. Ni lah niat kita nak buat sabil kan. Umrah kedua ni kita nak buat sabil. Kenapa bagi sabil hari ni? Kenapa bagi sabil hari ni? Sebab ini hari Jumaat. Hari ni 6 Rejab. Semalam saya buat umrah Jumaat pertama di bulan Rejab. Tergerak hati lah. Kita buat lah. Hati gerak je buat. Berapa banyak sabil hari ni? Hari ni 250. InsyaAllah. Kat mana tu? Kita nak bagi tu? Situ. Depan ni? Depan ni? Situ je lah. Bagi lah.